Dah ready. Dah siap dah. Macam mana tu? Sekarang kita dah gerak nak cari ais. Lepas tu nak pergi breakfast dulu. And then we go to retreat Serapi Matang. Kita singgah breakfast dulu. So this is my breakfast. Makan nasi. Nasi kari ayam goreng. Ni Nizam punya kah? Gantang double. Saya makan roti canai. Nanti punya baru sampai. Ni Aero punya. Kita dah sampai ke retreat Serapi. So kita dah turunkan barang. Tunggu lagi satu kereta. Kita dah sampai. Cantik. Oh, kita belah jauh lah. So, ni tapak kemah kita. Mungkin sini ataupun sini. Sini kot. So, ni our mini cottage. Dekat bawah sungai. Oh, sungai sini je. Dah sampai. Wow. So 6 PM until 8. Tak sabar nak mandi sungai. Tapi sungai tu tak adalah dalam sangat. Sekarang hari siang memang akan ada orang yang walk in untuk mandi lah. So now is 11:44. Kita nak set up our place dulu. Tapi maybe kemah kita tak akan buat sekarang lah. Sebab tapak ni ada yang guna untuk masak-masak BBQ. Yang untuk orang yang day stay, bukan yang overnight. So yeah. So ni our mini cottage for 2 people. Ada aircon. And this is me. Diorang nak pasang. Ni mando kita. Mando. Soalan biru na ya. Soalan biru. Wah, mana kelabu ya pakai tali. Tolong juga. Tolong. It's so pretty. Belum sempat pergi ke bawah ni. Tadi adalah pergi ambil video. Tapi belum mandi lagi. Ya. Masak. Kita nak masak sardin. Zati masak. Ibu potong-potong. Kita masak telur, sardin, kari ayam, kari daging. Dah siap. Sardin, kerang, daging, telur. Lighter please. Hai. Okay, sekarang pukul 3.20. Tadi kan lepas makan me and Hairul pergi mandi sungai sekejap. I didn't bring camera, I'm so sorry.
mandi dalam 10-15 minit macam tu. So kita dah siap-siap, kita nak pergi menghadiri open house Hari Gawai kan. Dekat rumah our friends Aaron. So sekarang kita nak pergi lah dekat sana. So dalam 40 minutes lagi macam tu baru sampai. Pukul 4 macam tu kita sampai. So yeah, I dah pakai makeup dah. How do I look? I try new lip gloss baru. I beli semalam. It's so best. Dia macam beranginkan bibir, feel fresh macam ya. I really like it. I dah buat makeup. I buat makeup dalam kereta je. I tak sempat record pun sebab makeup dalam kereta kan quite rushing. Sana ada bukit tapi tak nampak on camera. Dari sini kita nampak. Cantik. Kat sini kan nama kampung dia unik-unik. Salah satunya adalah Kampung Baru Mawang. Tadi lah Kampung Tai, Kampung Bunga. Bunganya normal jual lah, tapi ada yang unik juga sebab dekat sini kawasan orang apa? Ibana. Kawasan orang Dayak, kawasan Dayak. Tak ada kalau 100 lebih. Kampung Tai, Kampung Laman Nyabet. Kampung Tai, Lorong 18. Hari Gawai, semalam Hari Gawai. So ramai cuti and sekarang kita dah dekat kawasan perkampungan orang-orang yang menyambut gawai. So setiap rumah mostly banyak kereta. Macam kita lah, kita sambut raya kan. So kita tengok rumah-rumah jiran kita mesti banyak kereta. Macam itulah keadaan rumah dia orang. Tapi sekarang ni macam kita akan masuk lagi ke dalam, tapi tak jauh dah, dalam 7 km lagi nak sampai. Kita naik jabatan. Wah, unik lah. Daerah Serian. Kiri bawah bukit. Kiri bawah bukit. Selamat Hari Gawai. Thank you for coming. Selamat Hari Gawai. Jom. Rumah Aaron. Ni tok cousin ku Malay. Oh. Masuk dalam pulau. Matang retreat. Oh. Aaron, apa beza air tu dengan air tu? Ini dengan ini. Air dua tu lah. Ini. Ini Tunjuk, beer. tunjuk. Ini beer. Okay. Ini dia macam lemonade. Oh. Tapi Mana yang- dua-dua ada alkohol. Cumanya yang ni alkohol dia rendah sikit je, tak banyak. Okay. Yang ni dalam 5% alkohol. Yang ni 1%. Hampir. Kau yang mana cepat mabuk? Yang ni lah. So mana favourite kau? Yang ni lah. Kau jangan minum apa? Masa remaja dalam muda. Lari sikit, lari. Jangan.
Alah. Bagai ditusuk sembilu, batu biru itu yang ku beri dulu, menghiasi kamu. Kita nak jemput. Thank you for coming. Selamat Hari Kawaii. Next year datang. Happy holiday. Yeah, next year. Yeah. Drive safe. Okay, bye-bye. Okay, bye. Jalan balik tahu tak? Kau keluar je stop nak. Keluar stop kanan straight. Dah jalan besar nak? Tunggu simpang 3, kiri. Dah kamu jalan besar. Yalah. Tak nampak. Kampung Munggu Lalang, Kampung Bunga, Kampung Baru, Taib, Pelaman Nyabet, Sira Krian, Teng Bukap, Bantang Kakeng, Jenan, Lancang Sijo, Lancang Sabai, Labak, Tungan, Ri Daso. Ni nama-nama kampung dalam kawasan ni. So kawasan ni memang banyak lagi kampung. Kita dah balik ke campsite kita. Sekarang pukul 8 malam. 7:50, almost 8. So kita dah balik ke campsite kita. So malam ni kita ada BBQ. Excited. So, tadi kita tengok menu-menu BBQ kita. Hai. Makan kah? Kita ada Afia. Apa nama kita? Umaira. Umaira. Alola, hai. Cepat hai. Kita ada Kak As, ada Usu. Nak makan ke? Makan. Okay. Sekejap. Wow. Habis dah? Ya kah? Habis dah? Mana nasi? Lagi. Ya, potato. Garam ni. Beef. I tak bawa bateri extra. So this bateri ada 12% je. So maybe lepas ni kita pakai phone. Kak Min pun. Ya, boleh. Wow, ibu tengah masak. Masak apa, Bu? Cendawan. Cendawan cili kering. My battery, my camera dah tak ada bateri. So this is what I'm having. Chicken, salmon, steak, mushroom. Tadi kita makan, Then we have skewer. Good morning. I nak mari sungai. But I'm alone today. So, I akan ambil gambar video biasa je. Sebab kamera I tak ada bateri, phone ni tak ada casing. So, jom kita pergi sungai. Dia tak banyak air sangat lah, but okay untuk freshkan badan dan okay. Cantik. Nak ada ikan. Of course lah tak nampak dalam kamera, but dalam dia ada ikan kecil-kecil, tapi tak banyak lah. Bukan berkerumun punya. Bukan berkerumun ikan. Ikan tu tak berkerumun. Apa yang cakap pagi-pagi ni? Ikan tu tak berkerumun tapi dia ada. Sekarang pukul 7:17.
7:40 macam tu. Dia tak turun pun lagi. Sebab quite sejuk from yesterday. Semalam I turun. Air pun turun. Tapi kita dah naik dah. Teruknya muka. Tapi mandi sungai best gila. Tu kat atas. Breakfast. Mac and cheese. Make it cheap. I don't put it. Potato, beef skewer, mushroom, Dalamnya. the bread. Di tuna. Breakfast. Sekarang orang dah start ramai datang untuk mandi-manda. Kita dah siap mandi dah. Mandi sungai dah siap, mandi shower pun dah siap. Now kita breakfast. Sekarang tengah kemas-kemas. Dah nak balik. Orang kat bawah ramai, bawah sana. So pretty this place. Ni cottage. Our cottage tu ada lagi satu. Ni ada bungalow tapi dah full. Inilah barang kita from here. 419. It's done. Up, angkat barang. Sampah, baju basah. Bye. Cantik. Kami dua mando dekat sini. Belah-belah. Nanti dia orang marah. Kita orang singgah makan. Sotong, sayur, telur, udang sambal, watermelon besar, dragon fruit. Apa? Kasturi. Makan. Thank you. Dalamnya. Sotong. Sotong. Ya termasuk. Dah. Ikan boleh sampai tak? Telur. Thank you. Siap. Potong dah siap-siap. Punya jam. Okay dah. Thank you dulu. Sampun dah. Ada rasa. Orang tamu. I finished. Almost done. Ni sedap. Nak tapau. Sebab besar gitu. So nak tapau balik.